Dari pihak saya, tak tahu, mungkin kemudian saya pun tak tahu apa yang dikatakan oleh Baidika. Cuma yang saya nak nyatakan sikit je, yang mana memang hari ni permohonan cerai saya buat permohonan cerai. Tapi sebenarnya benda ni bukan saya buat permohonan cerai untuk kali pertama. Sebelum ni saya dah pernah datang ke mahkamah untuk buat pengesahan lafaz talak yang telah dilafazkan so many times, right? Tapi Edika telah menafikan semua dan telah mengangkat sumpah talak pada sumpah laknat pada Januari. Okay, so then saya teruskan dengan permohonan lafaz cerai. Permohonan cerai. Januari tahun ni ke tak? Januari tahun ni. Ya. 2 bulan 12 tahun lepas saya dah buat permohonan lafaz cerai dan bulan 1 dah naik mahkamah. Jadi kami menafikan semuanya dan sekarang kemudian saya teruskan dengan proses. Okay. Saya tak ada masalah tu semua sebab saya dah mohon, saya dah ajak Edika untuk selesaikan cara elok supaya orang tak tahu kan, tapi dia nak panjangkan. So inilah sikit. Anak-anak tahu semua yang terjadi. Selagi saya masih hidup, saya boleh jaga dia. So yang berlaku hari ni, apa harapan kita? Saya tak ada apa pun, jadi lagi lebih baik untuk ibu ayah saya. Dua-dua akan lebih kurang tekanan. Sebab tu saya pun dah biasa daripada kecil buat benda ni. So untuk saya tak ada beza. Anak semua kan? Dan anak sulung pun ada.